The Gundam Base Tokyo. Walaupun kau bukan peminat Gundam, tapi bila kau masuk ke sini, kau tengok semua Gundam ni, kau nak at least ada sebiji tau. Kau letak kat rumah kau. Kau tengok macam ni. Semat tu. Semat weh. Semat. Kepak dia tak. Kepak dia. 3,960 yen. Ini baru betul macam Star Wars 7,900 yen. Dekat 300. Sampai 300 lagi lah, tapi dekat 300. Pening-pening. Tu. Ini aku rasa the exact colour lah untuk Ninja ZX-5 aku. Cuma putih tu aku hitamkan dia. So memang mainly colour hitam. Lepas tu ada merah sikit, biru sikit. Aku rasa Gundam ni aku punya style lah. PG-160. Aku tak tahu lah masuk dia, tapi dia boleh jadi Sukhoi ke apa tu. Nice lah, memang nampak lawa. Memang kena dengan karakter ninja aku. Sebab sikit dia terbang bunyi pilu. 27,500 yen. Gundam apa ni? Ini adalah satu Gundam yang aku nak ada kat bilik aku. Ini dengan kepak ni. Lanjut Daripada kau pening-pening nak beli Gundam kat kedai yang sepah sangat tu, baik kau beli Gundam ni seketul terus. Bukan setakat dalam bilik boleh tak. Ni kalau rumah kau boleh letak sini. Aku sebenarnya tak minat sangat Gundam ni, tapi aku tertarik dengan dia punya detail tu. Kau tengok setiap detail tu memang mantap lah. So, aku rasa sampai sini video aku untuk hari kedua di Tokyo. Kita akan sambung lagi next video untuk hari ketiga, which is aku akan pergi ke Fuji esok.